Jom kita selami kisah luar biasa seorang askar yang tak tahu pun perang dah tamat. Inilah kisah Lieutenant Hiro Onoda. Perang dia sendiri berlanjutan sampai 3 dekad lamanya. Pada tahun 1942, skuad Onoda dihantar ke Filipina. Mereka dapat satu arahan yang sangat jelas. Arahan tu mudah je, lawan sampai mati. Jangan sesekali menyerah kalah. Tapi, dunia dah aman. Cuma misi Onoda masih berjalan, jauh di dalam hutan. Amerika dan Jepun gugurkan risalah dari udara, cuba nak bagi tahu perang dah tamat. Tapi Onoda tak percaya. Dia anggap semua tu propaganda musuh. Dia kena terus berjuang. Jadi bayangkan, selama 30 tahun, perang tu hanya wujud dalam kepala dia seorang. 30 tahun dia hidup dalam hutan, sabotaj tanaman dan bergaduh dengan orang kampung. Lama-kelamaan, akibat pertempuran, hanya dia seorang yang tinggal dari skuadnya. Masuk tahun 70-an, Jepun gempar. Rupanya Onoda masih hidup dan tengah berperang. Jadi, 3 negara bergabung. Jepun, Filipina dan Amerika Syarikat lancarkan misi mencari. Diorang hantar askar terlatih guna senjata paling moden, semua untuk cari Onoda. Tapi mereka gagal. Onoda terlalu handal bersembunyi, langsung tak dapat dikesan. Tiba-tiba muncul seorang budak muda, pengembara bernama Norio Suzuki. Rancangan dia pelik sikit. Masuk hutan dan jerit nama Onoda. Itu je. Dan percaya tak, dalam 4 hari je, cara pelik dia tu berhasil. Akhirnya, askar veteran ni bertemu dengan pengembara muda yang tak ada arah tujuan. Di satu pihak, askar yang setia 30 tahun. Di pihak lain, pengembara muda. Dua-dua rasa diri mereka virah, tapi masing-masing tak faham langsung motivasi satu sama lain. Onoda pelik, kenapa budak ni cari dia? Suzuki pun pelik, kenapa orang tua ni tinggal? Kisah ni buat kita terfikir kan, apa sebenarnya makna kesetiaan, apa tujuan hidup? Jadi, adakah Onoda ni setia buta? Atau ini satu pengorbanan yang paling agung?